Oh. Ada barek tak? Ada barek. Ada barek tak? Ada barek. Tak ada. Assalamualaikum Ivorian sekalian. Okey, TT belum di repair lagi. Hari ni kita bersama Sipu lagi. Ya, Sipu memakai baju jalok-jalok. Macam mana Sipu? Hari ni kita ada umpan yang menarik sikit. Ulat kuang. Ulat kuang Sipu kata. Bukan ulat sagu Sipu. Ulat tak tahulah di Sabah tak tahulah. Oh, di sini ulat kuang. Ulat kuang. Mahal. Payah cari yo. Sini ya. Sini ya. Ni Sipu nak buh. Oh, lihat juga. Gantung. Kai mah. Kai. Kita gunakan kai setani rojim. Sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan nak makan ni Sipu? Agak-agak kita belum pernah try lagi. Puan makan oh? Payahlah ni, tak ada dah ulat ni. Ni pun puas cari orang. Tanya habis kampung. Plup. Tang tu elok. Kena tak apa? Ni tak apa tadi kena ni noh. Kena tak apa? Hak lain pun kena tak apa? Mantap. Ambil ni. Tang ni di apa? Kita buat tang ni apa? Tang ni di ni lah main bumpan dua bentuk. Ni tak apa lah. Boleh. 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 Tengah betul tu. Belah rumput dah. Tengah. Alah, boleh ah. Dalam ah. Boleh ah. Tengah. Afrika. Tengah, tepi tengah. Boleh. Tidak ada kemarin kena mata kai. Lubang tangan. Rare betul kai bidah tangan. Nampak? Kena jarum. Bengkok jari ni. Aduh, habuan. Sipu lah ni. Tak ajak. Sipu bang itu kena dah. Sipu kan nak murid lekeh. Temekung tobat tak ada ha. Temekung sejak jadi duit RM7. Lagi jauh lagi bagus. Cok. Ladung. Dengan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita. Okey. Tu. Takkan tak boleh bapak Afrika. Dia. Oh, rempit jalanan. Pidado. Nak mati enjin pun rem lagi. Cerah masa depan. Ni mesin macam ni kan senang nak jalan. Lembu tu jangan mati ya. Okey, lembu jangan mati. Buka oi. Tak mau lari nak ni. Dia tepuk ya. Tak mau lari. Dikorak habis putus sampai sana. Tak mau lari, tak mau berjalan. Dia nak buang. Tak ada kerja. Tak ada kerja. Yalah, ni tengok. Agak-agak. Ni ya. Makan. Dia buang kepala. Pandai. Plup. Laki dia nama apa? Tak tahu. Dia kalau dia makan teruk. Tak padan. Kalau orang 4 kilo kita boleh turun ajak sungai Boyoi. Dah balik je lah. Tipu. Boleh? Halal. Jangan tu balik jom. Kita tengok pula usaha kita membuka hasil ke tak? Ulat kuang. Di sini kita panggil ulat kuang. Mana Sipu? Mana tunjuk? Kalau gonggong ni. Ni ulat kuang Ya, ulat kuang. Kalau hitam tu. Bo nak makan ni. Okey. Dah, kita tunggu esok lah. Okey, orang dengan Sipu ni duduk tidur ni kita. Okey, dah pagi dah. Mari kita tengok. Sipu ambil apa Sipu? Bet lah. Oh, bet. Gerip ada ni. Dia dah potong ikan. Nah.
Aduh. Tengok ni lu. Tengok ni lu. Awas jalan ditutup. Jeng jeng. Adakah hangit ataupun harui? Adakah sipu tangan penampak burung? Doa. Bismillah. Oi, mencing ke? Ada. Kelimok. Keli lihat. Dia ulat ni memang orang dok kata keli tu. Tak bagi dia tenang tu. Oh, tak telan. Tak telan. Ambil. Tak telan. Kai setan ni rojim. Ni keli lihat tu. Keli tak pakai. Oh, alhamdulillah. Boleh ah. Orang tak makan tentang ni tak? Ada. Bah. Ada. Sangkut dah. Ada. Oi, pak ni. Sangkut ke apa? Kenapa kali? Tumai senang ya. Sangkut apa ni? Oh, pak. Pada tu. Ui. Oh, keluar. Ha, lucut. Tali bodoh. Allah. Allah. Besar oh. Gambar. Lucut ah. Oh. Okey, ni tak boleh. Halo sayang. Abah kita tengok lain lah. Besar ah. Asu. Setelah kekecewaan. Tengok tak? Kosong. Ada. Oh, ada. Besar ke? Beli juga. Apa dah tu? Kan keli. Apa dah tu? Ui. Lenang. Ambil. Wah, boleh lenang. Payah dapat lagi lenang kita. Oh, tak telan lagi. Okey, 100 pun. Okey, setan ni rojim. Boleh. Lenang pun makan ni noh. Apa nama? Ulat kuang. Oh. Mantap. Oh, cekak sipu pegang rumput, pegang apa semua noh. Mantap. Oh, kelingan rumput. Ada buang. 2. Direct kena noh, 3 noh. Cuma tadi tak naik lah. Tak boleh lah. Ni mencing tak? Ni mencing. Ni main ke tepi aduh, masuk dalam rumput. Dah kat tu. Ada. Apa pula? Kawan. Anak kawan. Ya, maknanya keli makan, kawan pun makan. Ni pun telan. Ni telan. Potong. Bodoh weh. Mantap. Kan kalau tak mengalah mesti ada yang dapat. Biasa tu ikan terlepas tu biasa. Oh, jalan. Jeng ni. Tu. Tu mencing. Tu mencing. Bismillah. Adakah harui? Tu belik elok tu. Belik elok. Ada. Tak tahu kok ikan lem menangkap. Ya, belik. Baik, jatuh dalam sungai. Hati-hati sipu. Saya tidak pandai berenang. Tak boleh berenang. Tak boleh. Mati ku ni kita ada orang. Mati. Ada. Ada main. Ui, bapak keli lagi. Naiklah keli ya pun. Ya, sungai ini dah rosak. Oi, lucut. Dah. Mudah sungguh lucut noh. Sungai ini telah rosak dengan keli. Ni bukan keli lembut ni tuan-tuan. Ni keli getah tayar, keli liat. Tu. Ni kalau kena RM60. Bunyi. Kita boleh buat baja. Kita buat baja senang. Kat kayu. Okey dah. Biar.
Okey, itu saja. Tengok tunjuk sipu kita dapat dengan umpan ulat kuang dos ni. Keli dan keli lagi dan kuan sekor. Baik kau. Keli kuan. Ikan lenang. Nampaknya keli suka makan. No, keli suka makan noh. Keli dia makan ulat. Kita pergi titi mega noh. Ha. Kita pergi titi mega sipu. Oh aduh. Kita walk datang tu. Okey, part 2 kita repeat. Kemarin tak puas hati. Umpan yang sama, kita repeat. Adakah hari ni ada perubahan? Kita tengok. Ke laut. Ke laut. Tu. Ke laut. Itu aku cikang tu. Ke laut. Tak apa. Tak apa harap. Dekat payu ni. Ada oi. Payu. Ada. Oh, tu ada. Ada. Loh guni. Tipu ni. Oh, kelima. Ekor lagi. Memang apa? Umpan ni hanya untuk keli. Keli suka tengok. Oh. Oh, kasar ni. Oh. Bagus. Bertambahlah wajar. Ui, kalau ikan semilang kan macam ni. Oh, tak boleh mengai ikan semilang guna umpan ni. Ikan semilang tak makan. Tukang macam mana? Oh, no, tukang pula tu. Oh, tak telan lah. Tak kedah ni tak telan. Kedah ni tak telan. Bagus je. Kumpul je lah. Memang apa? Memang PTT Mega awak umpan ni lah. Hadiah 400,000 tu. Awak kain apa? Bukan nak kena semua. Okey, clear. Ya. Tahu kena kaki mak dam. Ni kena. Ni kena. Baik tengok. Ni kena mencing ni. Mencing. Ni ada ladu. Ni ada. Oh, dia kayu balok. Mai kayu. Kayu dia dah boleh tu. Tak ada. Woi, belakang. Oh, ada lagi. Dia jom ni. Tu, ada lagi. Kayu. Ada tu. Gul-gul tu. Tu kayu. Oi, kan. Ada. Kan. Gambar. Keli. Keli lagi angkat. Jom. Ram umpan ni makan keli tu dia. Keli tak terpakai. Mantap. Kena. Keli lagi. Titi Mega. Jom. Ni pun mencing. Ni mencing jauh. Ni besar ni. Dia cekang sampai tengah. Wafak. Dah. Hai, lekat elok. Besar ni. Besar sipu. Dia pacak ni. Dah korek. Penyakut tahu. Demi ikan lah. Aduh, boleh lah. Tak apa, payment mahal. Raja sikit. Besar ni. Besar. Sampai kangkung dia boleh tarik. Kangkung turun tu. Tuan pun turun tu. Lok padang ni. Elok. Main kata tak elok. Allah. Kayu pun tak ada. Tak lah je bu. Tak semai ah. Kurang sekilo. Apa? Apa? Mana? Kaki. Mana buat? Ambil. Udah nampak. Dekat sikit. Tak apa. Allah. Alhamdulillah, tipu boleh buat gular ni tipu. Wah. Lekat sikit dah. Kekoman pun lekat tu. Ada. Dalam 600, 700 dah ni. Akhirnya setelah bersusah payah. Tunggal kau bokok dia dalam sikit dah. Mana pegang sipu? Pegang. Allah, tak ada tengok. Dia balik. Benda dah dapat tu. Boleh. Fak. Okey. Mantap tahu. Ada. Okey, untuk repeat kali kedua ni kita dapat berapa? 3 ekor juga. 2 ekor keli, 1 ruan. Ada agak mana? Ruan berkesak agak tu. Ruan terlepas juga sekok, kemarin pun terlepas sekok. Apa nama? Tak boleh pakai.
Umpan ni. Tak boleh pakai. Umpan ni hanya berkesan untuk ikan keli lah. Macam tu lah cerita dia. Jadi kalau ada umpan apa lagi untuk saya try, bagi tahu. Komen kat bawah. Itu saya untuk video kali ni. Assalamualaikum. Bye.